Sarawak akan memperkukuh kedudukan sebagai hub teknologi dan keusahawanan di rantau ini yang menjadi asas kepada penubuhan Sarawak Tech City. Sehubungan itu, Kerajaan Sarawak diketuai Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas, mengadakan lawatan rasmi ke Tech Barcelona bertujuan mempelajari dan memanfaatkan kepakaran Barcelona dalam teknologi pintar, inovasi digital, serta transformasi bandar. Delegasi Sarawak disambut oleh Pengerusi Dewan Perniagaan dan Perindustrian Malaysia Sepanyol, Le Simara, Jordi Pal. Perbincangan utama tertumpu kepada pembangunan infrastruktur digital, termasuk rangkaian telekomunikasi, pusat data, dan sistem sokongan bagi mempercepat pertumbuhan ekonomi digital negeri. Selain itu, aspek pembangunan bakat, inkubasi syarikat pemula serta kerjasama antara industri dan akademia turut dibincangkan sebagai pelengkap kepada ekosistem teknologi yang mampan. Lawatan ini merupakan kesinambungan kepada kerjasama yang dimulakan semasa Kongres Dunia Mudah Alih, MWC, 2023 dan diperkukuh melalui inisiatif yang diketuai oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, SDATE. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.